PAU UMNO kali ini bukan sekadar perhimpunan tahunan sebab satu pengumuman mencuri perhatian. Perhimpunan Agung UMNO atau PAU ialah mesyuarat tertinggi parti. Di sinilah hala tuju UMNO diuji, suara akar umbi dizahirkan dan setiap ucapan dibaca sebagai isyarat sebenar kedudukan parti. PAU kali ini berlangsung ketika UMNO berada dalam kerajaan perpaduan dengan tekanan dalaman berkait identiti parti dan peranan sebenar UMNO dalam kerajaan. Sepanjang perbahasan dan ucapan sayap, beberapa sentimen jelas berulang. Keresahan akar umbi, desakan supaya UMNO lebih tegas dan kebimbangan parti dilihat terlalu berkompromi. PAU kali ini bukan sunyi dan bukan sekadar ucapan berskrip, ia terbuka dan jujur. Di tengah Perhimpunan Agung Pemuda UMNO, Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh mengumumkan beliau meletakkan jawatan sebagai Exco Kerajaan Negeri Melaka. Jawatan yang dilepaskan ialah Exco Kemajuan Desa, Pertanian dan Keterjaminan Makanan dan peletakan jawatan itu berkuat kuasa minggu berikutnya. Penting untuk diperjelaskan, Dr. Akmal tidak meletakkan jawatan sebagai Ketua Pemuda UMNO, beliau hanya melepaskan jawatan Exco Kerajaan Negeri. Dalam ucapannya juga, Dr. Akmal menyebut bahawa apabila beliau mengumumkan keputusan untuk meletak jawatan Exco, ramai yang bergelupur. Kenyataan itu memberi gambaran bahawa keputusan tersebut mencetuskan reaksi dalaman dan bukan satu langkah simbolik semata-mata. Ia menunjukkan tindakan itu memberi kesan politik bukan hanya kepada kerajaan negeri tetapi juga kepada dinamik dalaman parti. Menurut laporan media, keputusan itu dibuat selepas perbincangan dengan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi dan Ketua Menteri Melaka Ebi Rauf Yusof. Dr. Akmal menjelaskan bahawa langkah tersebut bertujuan memberi ruang kepada beliau untuk terus membawa suara akar umbi pemuda tanpa terikat dengan jawatan eksekutif kerajaan negeri. Dalam politik parti, melepaskan jawatan kerajaan di pentas PAU ialah satu mesej yang kuat. Ia mencerminkan tekanan dalaman yang wujud, keinginan pemuda untuk lebih didengari dan hakikat bahawa jawatan bukan segala-galanya dalam perjuangan politik. Kesimpulannya, PAU UMNO kali ini bukan sekadar rutin tahunan. Ia memperlihatkan realiti dalaman parti dan keputusan Dr. Akmal melepaskan jawatan Exco hingga ada yang dikatakan menggelupur menjadi antara detik paling signifikan. So, persoalan yang tinggal ialah selepas semua mesej ini disampaikan secara terbuka, adakah suara akar umbi benar-benar akan diterjemahkan kepada tindakan?